Okay geng. So macam mana kita nak bedakan assignment kita ni? Alang-alang kita ada 3 orang, assignment pun ada 3 bahagian. Apa kata kita bedak sama rata? Betul tak? Cop, siapa cari data nanti? Akulah macam biasa. So, kau lah present. Sebab kalau bagi kat orang lain and dia salah present, kesianlah budak tu. Itulah. Kalau lecturer tanya dia benda pelik-pelik macam mana, habislah dia. Lah Syami, top student kan, dah bijak kan. Alah, dia kan tiap sem terakhir pun dia Syami. Boleh, tapi ada satu syarat. Alah, kata top student, dia kan setiap sen kot. Macam ni, kau nak minta tolong kita orang kan? Kau nak adil, aku nak adil, Min pun adil. So, apa kata aku melalan, Min buat difference. Macam-macam. Itulah, kamera. Okay, boleh. Tapi aku ada last syarat. Bagi aku masa lebih sikit. Yalah, aku nak cek data, aku nak buat slide, nak present lagi. Boleh Boleh, kita orang boleh bagi masa. Tapi jangan lambat sangat lah, sebab due dia bulan depan. Okay, boleh. Apalah awak ni? Kejut tau. Kejut ke? Kejut lah. Tapi tak apa, saya maafkan. Terima kasih tau bawa saya ke sini. Dah lama saya datang sini, tapi sebab busy. Sama-sama. Saya je nak datang sini. Saya kan dah rindu awak. Syeh, acah. Acah-acah pun awak sayang. Tapi apa sebab awak bawa saya ke sini? Awak kan dah lah dengan kerja. Lepas tu tak ada masa untuk saya. Ada orang call lah. Tengok tu. Kerja. Masih kerja saja. Nak bagi attention dengan saya pun susah. Tak apalah, awak kahwin je lah dengan kerja awak tu. Awak jangan marah je awak. Jangan sini. Hai Mi. Kata buat part time macam full time ni. Macam mana adik aku dia minta duit berapa ratus tak. Aku lah yang kena cari, betul lah. Baik dah kau minta ni dong. Abang Sali banyaklah kau. Mak aku kan dah hantar aku pergi uni. So ni lah apa yang aku boleh buat, betul tak? Tapi Mi, aku nak saya satu soalan nak. Memang, kenapa? Anda rasa beban tu ni? Yelah, saya nak study lagi. Nak kerja lagi. Kami, berubat. Study, kerja. Dah rasa Alah, apalah sakit. Lagipun aku happy tengok dia baby. Aku tidur. Tak curi. Jom. Gelap. Lambat sangat ya? Ada order tadi. Ada aku tunggu lama ni. Sorry bang. Sini kau nak apa? Nak duit? Dia lah. Duit. Ambil duit. Apa penatnya ini? Sebab kita nak tidur ni.
Hello? Cik pasang. Yeah. Isa, angkat. Hello? Hello Isa. awak, saya nak cakap dengan awak pasal You beritahu I siapa lelaki dalam gambar tu? Awak tak pernah nak faham pasal perasaan saya. Lelaki tu lagi faham saya daripada Curang. Tak, sekarang kenapa you tak nak beritahu I dulu yang malas dengan awak. Hello? Hello Syami. Ya ma? Duit ada Duit, macam mana? ada. Esok minta transfer. Okay? Ada duit tu ada. Kamu okey Okay? tu? Tak ada apa. Okay, bye. Ada kerja. Siapa pula? Call. Hello Syami. Hello. Weh, kerja tu dah siap ke belum? Ya, siap kerja tu. Kau kata kau percaya aku kan? Aku masalah sekarang ni. Tak adalah, aku tanya You je, ada tak masa payah lagi nak kan? marah. Aku just nak tahu update je. Ya, aku tahulah kerja aku. Kau percaya aku je boleh tak? Kau kata kau nak percaya aku. So, Ya, aku Okay. lah percaya kau. Dah lah bayar kau buat kerja kau okay, tu kau. bye. Susukan. Saya sayang awak seorang je. Saya akan sentiasa ada dengan awak. Masa susah, masa senang awak. Antara satu beban kami. Kamu nak kat Ham? Penat sangat. Aku cuma nak puaskan hati semua orang, tapi kenapa tak ada siapa pun yang nak faham apa yang aku buat? Semuanya salah aku. Semua orang salahkan aku. Syami ingat ya, kamu dah tak siapa nak Aku dah tak larat. Mak harapkan Aku dah tak kau sanggup nak harung semua benda ni.